memerlukan di international ni dengan produk Pants lah, sebab sakit kaki. Bila saya tanya dengan Kak Su, okey, ada tak suplemen untuk kaki? Dia kata tak ada. Okey, jadi kena ambil seluar. So saya mulakan dengan seluar, tapi seluar tu kaki saya beransur-ansur lah, bukannya sepenuhnya lagi. Tetapi yang paling best sekali ialah bila saya mula gunakan seamless bra. Yang sebenarnya saya ada sejarah lah, waktu saya Form 4 saya pernah buat operation buang lam di breast yang kiri. Sini pergi hospital. Waktu tu beranilah, sangat berani. Tapi selepas kita kahwin, Masya Allah. dia Form 4. Lepas daripada hostel masa tu, lepas saya kahwin, saya perasan ada satu lagi lam di breast yang sama di bahagian bawah, tapi tak bergerak, tak menyakitkan. So saya tak adalah buat apa-apa, tak membesar pun. Tak. Saya tak adalah buat apa-apa, apa nama tu, Cek lah. Pemeriksaan kat hospital ke, pergi jumpa doktor ke semua kan. Jadi selepas guna seamless bra, saya pakai hari siang dan juga malam bawa tidur. Dan saya perasan waktu saya mandi, saya cek tak ada lagi lam tu. Saya rasa macam, ya Allah, bagusnya benda ni, sebab hebatnya sebenarnya inframerah jauh tu. So dia boleh pecah-pecahkan sel-sel yang rosak ataupun lam tu. So sehingga hari ini saya rasa macam stress free lah, tak perlu makan ubat, tak perlu jumpa doktor, dan saya terus pergi kepada produk-produk functional food dalam BE yang seterusnya. So sehingga pula hari ini saya dah seolah-olah sudah memulakan kerjaya di international. Alhamdulillah. Sebab kita nak sharing pada orang lain, kita nak bantu orang lain sihat juga dengan tanpa risiko. Sebab kita pakai, kita bantu peredaran darah kita lebih lancar, dan banyak manfaat lain.